Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan 6 cadangan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi memperkukuh urus tadbir dan penyaluran bantuan penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam. Laporan itu diserahkan oleh SPRM Negeri Sembilan kepada Timbalan Ketua Setiausaha KPKT Zulkifli Sulaiman di Putrajaya hari ini. Antara cadangan utama ialah mewajibkan rumah ibadat bukan Islam berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau organisasi yang diiktiraf mengikut Undang-Undang Agama. SPRM turut mencadangkan lanjutan tempoh projek hanya diberi dalam keadaan tertentu serta mewujudkan prosedur pemulangan baki dana yang tidak digunakan. Cadangan itu dibuat selepas siasatan mendapati terdapat rumah ibadat yang gagal melaksanakan kerja penyelenggaraan walaupun menerima peruntukan daripada KPKT. Selain itu, SPRM mencadangkan pemohon diwajibkan mengesahkan semua dokumen dan maklumat yang dikemukakan adalah tepat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fela Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fela Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.